Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, kita dapat kad rare. Ni Ash pertama sekali Ash dapat kad rare. Banyaknya kad yang hollow kita dapat ni. Memang cantik tu. Hari ni Ash mau akan unbox 2 kotak coki-coki Bobo Boy ni. Sebab Ash mau nak kumpulkan semua jenis kad yang korang boleh dapat dalam kotak ni. Dan Ash mau dah letakkan dia semua dalam album ni. Termasuklah dengan 6 kad yang paling rare yang korang boleh dapat. Yang dekat belakang ni dia bagi tahu ada kad Bobo Boy for Fire, kad Kuasa 3, kad Glacier, kad Sorry, kad Supra dan juga kad Bobo Boy Belio. Jadi korang tengoklah video ni sampai habis. Nak tengok kad apa yang Ashma akan dapat. Tapi sebelum Ashma unbox, jika awak suka tengok cerita Bobo Boy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. So Ashma beli 2 kotak coki-coki Bobo Boy ni. Dah lama dah Ashma tak buat video ni, tapi Ashma nak buat video yang baru. Ashma nak cuba untuk kumpulkan semua jenis kad Bobo Boy dan letakkan dia dalam album yang Ashma baru je beli. Dan Ashma ada unpack sebelum ni. So ni album ni tak ada kad apa-apa. So Ashma akan cuba untuk letakkan semua kad yang Ashma dapat dalam ni dan kumpulkan. Sebab dalam total dia ada 46 jenis kad. Dan jom kita unbox lah. So Ashma beli 2 kotak. So ada setiap kotak ada 12 keping dia punya pack. Dan dalam ni ada 1 kad. So jomlah kita unbox sekarang. So Ashma letakkan ni. Ini kotak pertama. So Ashma letak dekat tepi sini lah. So ya, jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat dalam pack coki-coki pertama sekali. So Ashma excited sikit lah. Sebab ni dah lama Ashma tak buat video macam ni. Dan Ashma nak buat yang baru ni supaya macam lebih menarik lah. Sebab Ashma ada macam challenge. Ashma nak cuba untuk kumpulkan semua kad yang Ashma boleh dapat dalam kotak ni lah, tak dalam album. Daripada 1 sampai 46. So jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Kad pertama sekali kita ada Kaizo. Kaizo ni susah nak dapat Kaizo Tier B 180 HP dan 80 attack. Serangan pihak lawan tidak berasa sebanyak 1 kali. So ini kad pertama sekali 26/46. So kita letak dekat tepi dulu. So jom kita unpack lagi lah. Ashma harap Ashma dapat banyak jugalah kad yang macam tak ada duplicate lah. Sebab selalu kan Ashma unbox dapat kad yang sama-sama. Dan harap-harap, oh dah nampak kita dapat. Okay, kita dapat, rasa dah nampak tadi. Kita dapat kad Tier B Retakan. Retakan ni rare. Memang rare. Ash happy sebab Retakan ni memang kad yang paling function dan juga dia rare. Tier B 180 HP 80 attack. Dan efek dia, tentu efek kad lawan menjadi milik sendiri, pihak lawan kehilangan efek. So Ashma happy lah. Ni nombor 27/46. So Ashma happy Ashma dapat kad yang susah-susah nak pull macam Kaizo dengan Retakan ni. Sebab nanti nak letak kad album nanti senang sikit. Sebab selalunya ada kad yang senang nak dapat, susah nak dapat. So kita unpack yang pack ketiga. So harap tak detail spoil. Okay, so nampak kita dapat kad sokongan. Tapi Ashma tak nampak kad sokongan apa kita dapat. So kita dapat karakter yang baik, jahat, lepas tu kita dapat kad sokongan. So jom kita tengok kad sokongan apa kita dapat. Okay, kita dapat kad sokongan Bellboard dengan efek dia tetakkan attack. Kad lawan menjadi 40. Saya happy dapat kad sokongan tu. So far kita tak ada lagi kad yang duplicate. So Ashma happy sangat. So jomlah kita buka lagi. So Ashma agak dapat jugalah satu kad yang macam apa, kad yang hollow, yang rare tu. Tapi tu lah dia memang rare. Dan ada macam orang bagi tahu ada teknik yang kita boleh picit-picit untuk dapat gaya. So harap bismillah bukan kad yang duplicate. Okay, kita dapat kad padu tu Tier B 140 HP dan 1 attack. Letakkan attack dan HP kad lawan jadi 60. So far kita tak ada lagi duplicate. So Ashma happy sangat lah. So kita still, kalau kita dah nanti akhir video ni kita dah dapat 24 kad. So ikutnya 2 video dah kita boleh cukup untuk dapat full set. So jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Ini kad yang ke-5 kita unbox. Dan kita dapat Gopal. Kita dapat Gopal Tier B 1 HP dan 60 attack. Pindahkan satu kad dari deck menang dan ke deck kalah pihak lawan. So efek dia macam okey lah. Dan kita dapat Gopal. Kenapa dia punya macam, dia dekat sangat. Dia punya centering dia macam tak cantik sikit lah. So kalau combine ni tu tak apalah, kita dapat yang Ash happy. Ash dapat kad ni tak ada yang duplicate so far. Okay, so jom kita unpack pack yang keberapa dah. Pack yang ke-6 dah ni. So kita so far kita tak dapat duplicate. So kita tengok kad apa yang kita dapat pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Harap bukan duplicate. Kita dapat kad Bobo Boy. Okay, ni kad Bobo Boy pertama yang kita dapat. Sebab tu karakter lain-lain. Kita ada Bobo Boy Tier B 140 HP dan 60 attack. So kita ada Bobo Boy Ice dan efek dia serangan pihak lawan tidak besar sebanyak 1 kali. So dalam kad ni kita tak dapat duplicate. So tu memang macam hebat gila lah. First time Ash buka
tapi macam tak dapat duplicate. So jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat lagi. So kita dapat kita dapat kad bellbolt dah, kita dah dapat dah bellbolt. So inilah duplicate pertama sekali. So tak apalah, tu satu je kad duplicate. So kita boleh letak duplicate, kita letak sini. Kad yang lain-lain kita letak dekat situ. So kita buka lagi. Oh, coki dia dah hancur. Jom kita buka lagi. Sekarang kita dapat kad yang rare jugalah, macam kad Boboiboy ke apa. Dan kita dapat Ying. Kita tak dapat lagi Ying. So ni macam first time kita dapat kad apa Ying. Nanti Yaya pula. So kita ada banyak juga kad yang kita tak dapat duplicate. So tu memang hebat lah. So alamak, kenapa ni? Dia kad dia dah rosak lah. Harap dia bukan kad rare lah. Kalau kad rare rosak macam tu, tak tahulah. Dia dah bengkok sikit. Harap bukan kad rare. Kita dapat Tumbosaurus Rex. Ni kad macam tier B biasa-biasa lah. Tier B 180 HP dan 160 attack. Dan efek dia gantikan kad design aktif lawan dengan salah satu kad dari kalah secara awak. So next kita ada kita dapat dapat satu. So jom kita tengok. So dah habis dah untuk kotak pertama sekali, tapi syarat lah kotak kedua kita boleh dapat lah macam kad yang bukan duplicate lah. So jom kita tengok kad apa kita dapat. Kita dapat Tumbosaurus Rex. Kita dah dapat 2 duplicate sebab dapat dari Tumbosaurus Rex. Itu macam tak bernasib baik sikit lah, tapi tak apa. Mungkin orang kata apa, mungkin nanti kita dapat kad yang rare-rare kot. So ni yang kad sebelah. Kita dapat kita dapat Joker 2. Finally kad yang bukan duplicate lah. Kita ada Joker 2 tier B 120 HP, dapat play attack dan efek ni boleh tiru efek kat lawan. So far so kita ada satu lagi pack. So kalau kita tak dapat kad rare, at least mungkin pack yang sebelah ni kita boleh dapat kad rare. So jom kita tengok kad apa kita boleh dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, kita dapat kad rare. Ni Ash pertama sekali Ash dapat kad rare. Tier A Boboiboy Sorry. 240 HP dan 120 attack. Efek kat pihak lawan tidak besar. Kotak ni dapat kad rare. Satu pun Ash sebelum ni Ash mau buat video tak pernah pun dapat kad yang rare. So bila Ash mau buat lagi sekali dah dapat dah kad rare. Kita dapat kad Boboiboy Sorry. Ash tak expect lah ni kad rare lah. So kita ada Boboiboy Sorry ni. Memang cantik tengok ni. Emas dia, bukan emas lah tapi silver. So Ash mau kotak pertama sekali memang kita dapat kad yang rare jugalah. So jom kita tengok kad untuk kad pertama sekali kita dapat. Kotak pertama sekali kita dapat ni Boboiboy Sorry. Boboiboy Sorry ni kad paling mahal kita. Kita ada Joker 2, kita ada Tumbosaurus Rex, kita ada Ying, kita ada Boboiboy Ice, kita ada Bellbolt, kita ada Gopal, kita ada Padudu, dan kita ada Retaka, dan kita ada Kaizo, dan kita ada 2 je duplicate, iaitu Bellbolt dan Tumbosaurus. Semua happy sangat untuk kotak pertama sekali. Tapi kotak kedua harap-harap nanti kotak kedua ni kita dapat jugalah. Satu pun cukup. Tapi kalau tak dapat apa-apa pun semua happy sebab hari ni dapat juga satu kat Boboiboy Rare, iaitu Boboiboy Sorry. So sekarang jom kita unbox kotak kedua. Untuk ni Chocomilk, so sama je. So kita ada 12 pack juga macam pack tadi. Dan Ashmore still happy yang Ashmore dapat satu kad rare. Tapi harap-harap dapat juga kad rare lah, macam Kuasa Liga ke, Belium ke. So kita letak ke tepi dulu. So jom kita unbox je lah satu. So jom kita unbox pack pertama kita. So kita harap kalau dapat kad yang macam dapat kad yang bukan duplicate pun Ashmore happy lah. So jom kita tengok. Kita dah rasa tak nampak tu. Kita dapat kad Retaka tier V 180 HP lah, 80 attack. Ni kad yang kita dapat dah. So dapat duplicate lagi. So Ashmore sedih sikit tapi tak apa, kita dapat duplicate. So next kita unpack lagi lah. Harap-harap jangan dapat duplicate. Kalau dapat rare lagi happy lah. Alamak. Kita dapat kad Retaka lagi. Aduh, takkanlah satu kotak ni Retaka. Aduh, harap-harap Ashmore dapat kad rare. Kita dapat Retaka lagi. So kita unpack lagi lah. Harap-harap bukan Retaka lagi. Kalau Retaka Ashmore dah muak dah. Tapi kad Retaka susah juga nak dapat. So jom kita tengok kad apa kita dapat. Kita dapat, ya Allah, kita dapat Boboiboy Sorry lagi. Oh my god, kita dapat Boboiboy Sorry tier A 240 HP, 120 attack dan efek dia. Kita dapat Boboiboy Sorry lagi guys.
Ashmore tak expect lah dapat Bowboy Sorry. So kita dapat 2 hit tapi duplicate. Malangnya kita dapat duplicate, tapi at least kita dapat jugalah Bowboy Sorry. Kita dapat hit je Bowboy Sorry. Memang cantik lah kad Bowboy Sorry ni. Memang okay, kita boleh letak kat tepi tapi still duplicate. So malangnya. So harap-harap kita dapat lagi kad yang rare. Okay, so kalau bukan harap dapat fasa 3 ke atau apa. So jom kita tengok kad apa kita dapat. Kita dapat lagi Bowboy Sorry. Kita dapat 3 kad Bowboy Sorry. So kita Ashmore tak expect lah kita dapat duplicate Sorry. So kita dapat Detaka 3 lah. Bowboy Sorry pun dapat 3. Ashmore tak expect lah kita dapat kad Bowboy Sorry. Banyak jugalah kita dapat. So jom kita buka lagi. So kita boleh tengok. Jom kita tengok kad apa kita dapat. Harap-harap kita bukan dapat kad yang sama-sama je. Kita dapat kad lain. Dan kita dapat kita dapat kad sokongan motorbot. So kita tak dapat lagi kad ni. So Ashmore happy. So dia ambil 2 kad dari deck dan letak dalam tangan. So effect dia okey juga lah. So kita letak tepi. Dan kita buka lagi lah. Kita Ashmore happy sangat dapat 3 lah kad Bowboy yang macam kira hit lah. So jom kita tengok kad apa kita dapat lagi. So ini pack ke berapa lah kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 pack lagi. Ni pack ke 6 kita ada. Kita dapat motorbot lagi. Kita dapat duplicate. So kotak 2 ni banyak duplicate lah. Tapi at least dapat duplicate yang A ni happy lah. Okay, so kita buka. So ni pack yang ke-7 dah. So harap-harap bukan duplicate lagi. So jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Nanti next Ash akan letakkan semua ni, letak kat album lagi. Kita tengok kad apa yang kita tak ada lagi. So kita tengok kad pertama sekali. Kad yang ke-7 kita dapat Borara. Ash tak dapat lagi ni. Tier B 180 HP dan 1 attack. Dan serangan pertama kad lawan tidak bersan. Ash happy lah. Ash dapat juga satu kad yang bukan duplicate. So jom kita buka lagi. Dan jom kita tengok kad apa yang kita boleh dapat. Susah sikit nak buka. So jom kita tengok harap kad yang Bowboy ke apa. Oh my god, kita dapat Bowboy Sorry lagi. 4 kali kita dapat Bowboy Sorry. Ini memang gila lah. Kita dapat Bowboy Sorry banyak kali. So kita dah dapat 4 Bowboy Sorry. Memang cantik dia punya emas. Tak tahu kenapa kotak ni banyak Bowboy Sorry. So tak apa. So jom kita buka lagi. Harap bukan Bowboy Sorry lagi sebab dah muak ni Bowboy Sorry. Tapi tak apalah sebab Bowboy Sorry ni okey lah. Kalau korang nak Ash bagi buat giveaway ke apa boleh. Sebab Ash macam Ash tak mau banyak sangat Bowboy Sorry ni. So jom kita tengok kad apa lagi kita dapat. Dan kita dapat kita dapat Bowboy Sorry lagi. Video ni memang video pertama sekali kita memang macam bernasib baik lah sebab kita dapat banyak kad yang rare ni. Tapi itulah kad rare lain kita tak dapat sebab ada banyak lagi ni. Kita ada For Fire, ada fasa 3, Glacier, Sorry, Supra. So dapat Sorry ni SIP jugalah. Kita dapat banyak juga. Kita dah ada 5 Sorry. So jom kita buka. Harap-harap bukan Sorry lagi. Dah muak dah Sorry ni. Banyak sangat dapat kad Bowboy Sorry. So jom kita buka dan kita tengok kalau kad Bowboy lain Ash suka. So jom kita tengok. Kita dapat kad Bowboy juga. Kad Bowboy biasa Tier B 80 HP dan 60 attack. Dan efek dia jika menang langsung pertama, kad ini boleh ditukarkan dengan kad jenis Bowboy rated lah dengan efek baru. So itu efek dia. So bukan duplicate. So Ash letak tepi. Dan kita ada 2 lagi pack. So Ash harap kita dapat kad yang bukan duplicate lah sebab tapi kalau dapat duplicate Sorry tu tak apa sebab mungkin Ash boleh buat giveaway ke. So jom kita buka pack yang kanan dulu sebab kanan lebih afdal. Dan kita tengok kad apa kita dapat. Dan kita dapat Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat Bowboy Sorry lagi. Apa ni? Kita dapat banyak kad Bowboy Sorry ni. Tier A 240 HP dan 120 attack. Dan efek orang tidak besar. Wow. So kita ada 6 kad Bowboy Sorry. So harap-harap kad lah ni bukan Bowboy Sorry lah. Tapi Ash okey je. Cuma macam terlampau banyak ni sebab Ash tak mau dapat duplicate. Tapi kalau dapat Bowboy Sorry ni macam tak tahulah. So jom kita tengok kad apa kita dapat lagi. Dan kita dapat kita dapat duplicate. Kita ada Tier C Tok Abah 60 HP dan 40 attack. Dan efek dia automatic menang jika kad lawan adalah kad jenis Bowboy. So inilah semua kad yang kita boleh letak dalam album ni lah. Semua kad yang kita dapat. So kita ada Bowboy Sorry Ashmore happy sekali. Kita dapat 1 juga. Dan next kita ada Joker 2. Dan next kita ada Tumbosaurus. Dan next kita ada Bellbot. Kad ke-4. Kad ke-5 kita ada Kaizo. Kad ke-6 kita ada Taka. Kad ke-7 kita ada Padudu. Kad ke-8 kita ada Gopal. Kad ke-9 kita ada Bellbot.
kat ke-10 kita ada Bobo Boy Ice, dan kat 11 kita ada Tok Abah, dan kat 12 kita ada Bobo Boy, dan kat 13 kita ada Borara, dan kat ke berapa? 14 lah kita ada Motorbot. Dan untuk kad yang duplicate kita ada Bobo Boy Sorry, kita ada Bobo Boy Sorry, kita ada Bobo Boy Sorry, kita ada Motorbot, kita ada Bobo Boy Sorry lagi, kita ada Bobo Boy Sorry lagi, kita ada Retaka, dan kita ada Retaka, dan kita ada Ying. Rasa Ying bukan duplicate kan? Oh, dah ada Ying. Nanti kita dapat Tumbosaurus. So nampaknya kita dapat banyak juga duplicate, tapi at least duplicate kita dapat Bobo Boy Sorry. So kita dapat berapa? Kita ada 6 kad Bobo Boy Sorry. So kita dah buka tu dalam 1/4 kali kita dapat Bobo Boy Sorry. Ni memang gila lah. Banyaknya kad yang holo kita dapat ni. Memang cantik tu. Aduh, tapi tu lah sayang lah sebab dia kad yang sama. Kalau kad lain-lain happy juga. So sekarang Ashma akan letak dekat album lah. So yang mana yang bukan duplicate? Yang ni kan. So Ashma akan letak dengan album. Dan kalau korang nak susun dengan album, korang boleh susun macam ni. Kalau kat warna biru letak tepak warna kuning, ni boleh susun macam ni lah. Sebab dia dah ada warna background dia macam tu. So boleh susun macam ni lah. Ya, ok. Ni bell box ada duplicate. Yang ni tak tahulah. Ok, so jom kita susun lah. Pertama sekali kita susun yang macam yang karakter baik tu. So kita boleh tengok. So Bobo Boy Ice ni dia kad nombor 1. So kita boleh letak dekat satu macam ni. Dan kita ada apa lagi? Kita ada Bobo Boy ni nombor 7. So 1, 2, 3, 6, 7. So 7 dekat sini. So nombor 7. Lepas tu kita ada Gopal nombor 10. So nombor 10 kat 9. Lepas tu nombor 10 kita letak dekat sini. Nombor 10. Lepas tu ada 12. So 10, 11, 12. 12. Lepas tu 13, 14, 15, 16, 17. So Ying duduk dekat sini. So sekarang untuk karakter yang jahat pula kita ada Borara nombor 20. Ni nombor 22. 21, 22. So 22 kita ada 23, 24, 25, 26, 27. So 27 letak dekat sini. 28, 29. Lepas 29 kita letak yang kat sukan kita. So kita ada kita ada ni lah 2 kat sukan kita ada. So 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. So 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. So kad Bobo Boy Sorry kita letak dekat sini. So nampaknya inilah kad yang kita ada lah so far. Sebab banyak kita dapat duplicate. So macam sebab yang ni kita dah ada dah. So untuk album dia, untuk episod 1 kita dah dapat kumpul ni lah 14 kad rasa. So Bobo Boy Ice, ada Bobo Boy. Dan next kita ada ni Gopal, Kaizo, Tok Abah. Lepas tu kita ada Ying. Yang ni macam nak penuh sikit lah. So kita ada ni. Dan next kita ada Tumbosaurus, kita ada Bellbot. Lepas tu kita ada Motorbot dan juga Bobo Boy Sorry. Kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan korang komen lah korang nak tengok Ashma unbox berapa kotak lagi. Dan Ashma akan buatlah video tu. So jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay, bye bye. Assalamualaikum.